Assalamualaikum, selamat datang ke my channel Aktiviti Kudin and Family. Okey, sekarang kita berada di kampung saya dekat Ketengah Jaya, Kerteh Enam, Ketengah Jaya, Dongon, Terengganu. Okey, aktiviti kali ni saya bersama dengan anak dan anak buah ingin pergi mandi dekat orang kampung panggil Sungai Buloh, jeram Sungai Buloh. Hujung Ladang Kerteh 5. Perjalanan daripada kampung tu ke sungai tu ambil masa dalam 15-20 minit macam tu lah. Tak set betul-betul tengok masa. Jadi kita pergi ke sana. Dalam perjalanan motor anak saudara ni tercabut pula dia punya mentor lampu depan. Tapi boleh teruskan perjalanan ke sungai. Perjalanan daripada kampung tu dia lalu jalan sawit dah. Maklumlah jalan sawit ni dia jalan tak elok sikit. Lepas tu akan masuk jalan ladang lah. Jalan ladang ni macam ni lah. Dari awal ni kita dah nampak dah anak sungai yang kita nak pergi. So nanti kita jumpa dekat sungai. Zaz. Okey, selepas mengharungi segala laluan yang berliku, berlobang, berlekut apa semua, kita sudah nak hampir sampai dekat kita punya logo jeram Sungai Buloh. Ni tempat saya dulu masa sekolah dulu. Saya mai datang sini, kita orang mandi dekat Sungai Buloh. Dah lama dah tak datang. Ni datang balik ni ke nak repeat. Dah lupa jalannya sebenarnya. Jadi sebab anak buah ni dah tahu yang orang kerja dia masuk, jadi dia bawa kali ni. Kita jumpa dekat situ. Dulu lah dulu. Dulu buah dia. Masa ni nak tengok ikan je sebenarnya, bukan nak mandi sini. Sini tempatnya macam banyak banyak daun. Jadi kita mandi dekat atas nanti. Kat atas nanti dia punya tempat cantik sikit lah. Kat sini orang kampung je tahu. Orang luar memang tak tahu lah. Dia punya sini ada sungai yang cantik lah. Sejuk, air pun sejuk. Kita naik ke atas untuk kita mandi dan kita relax dekat sana. Tak jauh pun jalan kaki ke sana tu, dalam 100 meter macam tu je. Okey, inilah tempat yang kita nak mandi. Apa lagi? Jom kita mandi dulu. Pakar dah. Okey, sekian saja channel kali ini, vlog. Kita jumpa lagi next channel Aktiviti Kudin and Family. Assalamualaikum.